Bila dia tanya sumber datang daripada mana, sumber datang 100% daripada poket sendiri. So when I decide that I want to do the second world ride, akak kumpul duit selama 3 tahun. 3 tahun memang kerja siang malam. Okey, macam mana, apa yang dimaksudkan dengan kerja siang malam? Siang hari kerja hakiki sebagai pensyarah, dan malam akak menulis, akak tulis buku. Okey, akak tulis buku. So lepas tu akak jual buku, duit yang dapat semua masuk akak punya travel fund. Dan lepas tu asal ada je invitation bagi talk dekat mana-mana tempat akak pergi. So bayaran yang akak dapat daripada talk tu masuk travel fund, duit jualan buku masuk travel fund, dan lepas tu akak ada collaboration dengan beberapa brand juga. Okey, akak adalah duta GB, so ada jugalah fees waktu akak jadi ambassador tu. So masuk my travel fund, and then akak pernah collaborate dengan Levi's dalam campaign I Shape My World sempena International Women's Day tahun 2019 kalau tak silap. So yang itu pun best juga, bayaran dia goes to my travel fund. So kalau dengar bunyi-bunyi yang tak best tu, yang kononnya akak ditaja, sebab benda tu memang dah ada beberapa orang menyampai pada akak. Dan cerita tu pun dimulakan oleh siapa pun akak tahu orang itu siapa yang memulakan, sebab dia tak boleh terima hakikat kenapa akak boleh travel bertahun-tahun. So dia pun mulakan mulakan fitnah tu. So kalau korang lah ada sesiapa yang cakap macam tu, tolong jangan jadi orang yang kurang cerdik. Tolong cerdik sikit. Kakak pada ni kau cakap kan ada bukti ke? Kalau kau cakap dia ditaja, kau kena ada bukti. Tunjuklah bukti. Because I can assure you, dia tak ada bukti. Tak ada bukti. Sebab memang the truth is, I use my own money. Susah payah kita kerja menyimpan duit selama 3 tahun. Senang orang kata kita ditaja. Tiga tahun tu ikat perut kan? Ikat perut, yes. Yes, 3 tahun. Even sampai sekarang pun, sebab bila akak travel, sebab hidup akak ni kan, akak memang tak adalah nak beli tudung mahal ke, handbag mahal ke, nak apa-apa barang-barang branded tu selalunya sponsor lah. Bagulah ni. Dan apa ni, tak ada setengah perempuan suka barang kemas, pergi makan dekat tempat hipster. No, akak tak macam tu, because akak nak simpan duit.